Kurikulum Tadika Luar Negara. Kurikulum Reggio Emilia. Sejarah tertubuhnya kurikulum Reggio Emilia diciptakan oleh Loris Malaguzzi sekitar daerah Reggio Emilia di Itali. Diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua menggunakan teori John Dewey, teori Piaget dan teori Vygotsky. Apa dia kelebihan kurikulum Reggio Emilia? Kurikulum Reggio Emilia menerapkan pembelajaran berasaskan projek, meningkatkan proses berfikir kanak-kanak, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan bersosial. Kurikulum dibuat berdasarkan keperluan dan minat kanak-kanak. Kanak-kanak juga dapat mengembangkan imajinasi mereka secara bebas melalui aktiviti. Kekurangan kurikulum Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia tidak menitik beratkan aspek membaca, menulis dan mengira. Memerlukan banyak bahan dan peralatan untuk menyokong kreativiti kanak-kanak. Pendekatan ini memerlukan guru yang kreatif dan terlatih. Juga memerlukan bangunan yang luas untuk sesi pembelajaran. Kurikulum dalam negara perlu digabung jalinkan dengan kurikulum luar negara agar dapat mempertingkatkan perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.